Okay guys, ini adalah CDI CDT padu. Jadi siapa yang nak motor dia boleh pergi pick up top speed, laju tanpa sekatan, boleh pakai CDI CDT no cut off. Jadi ni order daripada Tuan Denden N4AV nombor tracking akhir sebagai rujukan owner. Dia order untuk CDI CDT padu. Ni boleh PNP pada motor A5 High Power, A5 Dream, Wave 100, A5 Class 1, Chris 100, MR1, Demak Evo Z 110, SYM Ibona 110, MR3 V1 5 pin boleh pakai. MR3 V2 tak boleh sebab dia 4 pin. Yang ni 5 pin, okey. Nampak tu, tembaga ada 5, okey. CDI CDT support daripada blok standard sampai blok 85mm Jet8, okey. Jadi yang ni sesuai untuk kita main ladang, untuk main highway, untuk konvoi, untuk main jalan daily, harian sangat sesuai, okey. Jadi untuk main jalan-jalan yang lasak memang sangat sesuai. Pick up dia memang padu, top speed dapat yang maksimum. CDI CDT ni kalau pakai dia akan menghasilkan pick up dan top speed yang paling padu ikut spek kawan-kawan. Kalau kawan-kawan pakai blok standard, dia akan hasilkan power maksimum pick up dan top speed untuk blok standard. Kita pulas kan, dia tak ada cut off, dia pergi-pergi masuk gear, okey. Jadi kalau pakai blok standard dia akan hasilkan power sebenar blok standard. Kalau pakai blok 53 atau 56 dia akan hasilkan ikut power blok yang dia boleh bagi maksimum paling power, paling padu punya. Okay guys, hari ni CDT nak kongsikan kepada sahabat semua cara-cara kita nak tukar CDI, okay? Nak pakai CDI CDT, okay? Mula-mula kita cabutkan dulu skru bunga ni. Yang kedua kita buka dia punya cover. Okay, yang ketiga cabut soket. Lepas tu kita ambil CDI CDT. Okay, kita akan pasang dah. Okay, semudah ABC, okay? Okay, dah siap, dah boleh guna lah. Nak laju, nak tambah laju, nak bagi power maksimum pick up top speed keluar ikut spek kawan-kawan, pakai cam CDT, okay? Barang padu, barang baik punya. Tak kisah motor dia blok standard ataupun blok dah besar, 53 ke, 54 ke, 56 ke, 58 ke. Kalau nak dapat betul-betul pick up dan top speed yang paling padu, yang paling laju, okay, ikut spek blok kawan-kawan. Kalau blok standard dia akan menghasilkan pick up dan top speed yang paling padu, yang paling laju untuk spek blok standard. Kalau pakai blok 53, 56, 58 dia akan menghasilkan maksimum power ikut blok kawan-kawan, okay? Jadi kawan-kawan boleh order cam CDT padu. Kalau kawan-kawan pakai A5 bagi tahu A5. Kalau pakai Chris 110, Wave 125 bagi tahu jenis model motor kawan-kawan, okay? Nanti cam CDT bagi cam CDT yang paling padu ikut spek blok kawan-kawan dan jenis motor kawan-kawan, okay? Nanti CDT bagi yang sesuai lah cam untuk kawan-kawan yang mana order, okay? Jadi nak laju, nak tambah laju, nak bagi power maksimum pick up top speed keluar ikut spek kawan-kawan, nak laju pakai cam CDT. Dan nak bagi no cut off, okay, boleh pakai CDI CDT. Dua barang ni akan membantu memberikan kelajuan yang paling maksimum, okay? Pakai cam CDT untuk bagi tambah laju, pakai CDI CDT untuk no cut off, okay? Untuk bagi dia buka pick up top speed tu maksimum yang boleh, okay? Jadi yang ni order daripada Puan Nur Sumayyah, UHAA huruf tracking akhir sebagai rujukan owner, okay? Dia order untuk cam CDT padu PNP F5 untuk spek 56mm. Jadi jika kawan-kawan berminat untuk order, kawan-kawan boleh WhatsApp nombor cam CDT di bawah sekarang. Terima kasih support.